Assalamualaikum. Hai semua, hari ini anda sedang bersama saya Ainorden dalam podcast BBNS Borak Bersama Nanok Studio. Untuk episod kali ini, kita bawakan salah seorang daripada pelakon utama bagi filem Orang Perang. InsyaAllah filem Orang Perang akan ditayangkan tak lama lagi. Pergi support ramai-ramai insyaAllah. Jom kita terus berbual santai bersama dengan Abang Adam Khoury. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama jemput saya. Sama-sama jemput saya. Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Abang sihat? Saya Alhamdulillah. Penat sikit. Makin handsome. Alhamdulillah. Allah bagi handsome. Allahu Akbar. Okey, Abang Adam Khoury. Ramai orang kenal Abang Adam sebagai pelakon, orang meniaga dan juga pendakwah yang nampak tenang je kan. Allah bagi tenang. Allah bagi tenang. Tapi sebenarnya di sebalik kamera, macam mana karakter abang ataupun siapa abang sebenarnya? Saya pemalu. Saya pemalu. Okey. Dan saya dia macam ni, bila saya masuk set, saya dapat watak apa sekalipun, contohlah dapat watak jahat gangster. Bila director kata cut, okay, rap for today, saya buang dah karakter tu. Okey. Saya tinggal dekat set dah. Saya balik, saya jadi seorang bapa dan seorang suami. So saya fikir apa tanggungjawab saya sebagai suami dan sebagai abah. So bila sampai rumah, itulah apa yang saya perlu buat, saya buat. Saya kalau dekat rumah, saya rajin mengemas. Oh. Mop lantai ke, sapu lantai ke, dobi pun saya buat. Okey. So basuh pinggan itu biasa lah. Saya bukannya orang kata apa, saya nak ringankan beban isteri saya. Tapi benda lain saya tak pandai nak bantu. Okey. Sebab dia IT, dia marketing, semua dia. So dia kat sana dia pun dah cukup perah kepala dia dah. Kan rambut hari-hari dah putih dah. So saya cuba bebankan dia, kurangkan beban dia. Rumah saya buat lah. Bantu kerja rumah. Saya bantu kerja rumah lah. Saya hantar anak pergi sekolah pagi, ambil anak sekolah, hantar pergi extra class, kemar rumah, buang sampah, macam-macam lah. Siapa sangka Dragon yang bawa watak gangster sebenarnya adalah yang buat kerja rumah, basuh pinggan, basuh baju. Wow, hebat. Itu abang ambil daripada dulu memang macam tu ke? Daripada dulu macam tu. Sebab saya daripada kecil saya memang suka mencari duit. Okey. Saya bukan orang yang boleh duduk diam ataupun lepak dengan kawan dengan yang tak ada manfaat. Okey. Maksudnya daripada kecil memang abang dah buat kerja? Dah buat kerja. Dah start, apa kerja abang buat? Banyak. Okay, contoh? Saya contohnya kalau saya nak cari duit lebih, saya jadi kontraktor. Umur berapa ni kontraktor? 12, 13 macam tu lah. Saya berhenti sekolah awal. Saya sampai darjah 6 je. Okey. Sebab saya waktu tu saya rasa macam sekolah ni yang masa. Dia tak ada manfaat untuk saya lah. Tahun lebih kurang 19? 70 lebih dah kot. 1970 lebih. Oh, sebab saya nampak abang macam 30-an. Jadi Masya Allah. Kopi untuk air tu. Okey bang, lepas tu 12 tahun dah berhenti sekolah. Darjah 6 lah. Okay. Maksudnya saya tak masuk form 1. Okay, so saya jadi KD. Saya cari pucuk paku, jual dekat kedai runcit. Mak saya suka tanam cili padi. Saya petik cili padi, dapatlah 2-3 kilo. Jual. Lepas tu jadi KD golf. Oh, daripada kecil memang dah tolong mak jugalah sebenarnya buat kerja rumah semua. Okey. So benda tu kita kena mengawal. Golf biasa orang datang pagi, pukul 7 dia orang dah start main. So kita fikir, alamak, daripada aku bangun pagi, baik aku cari duit yang lagi besar. So masuk kontraktor lah. Satu bangunan tu, abang buat apa kat kontraktor tu? First saya masuk jadi tukang kayu. Daripada bajet satu hari RM8, saya kerja sampai saya dapat RM25 sehari. Waktu tu besar kan bang? Dia ada peringkat besar, kan? besar sangat. Okay. Dia ada peringkat dia lah. Lepas tu bila tukang kayu dah habis, saya masuk bola tukang besi. Okey. Tukang besi habis, saya masuk bola tukang cat.
As long satu bangunan tu kau dah kerja, aku kerja. Kiranya kalau sekarang ni abang nak buat rumah sendiri, abang tahu dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah, kenapa? Dulu boleh lah. Dulu boleh sebab kita dah lama tak praktis. Oh, okey. Start saya masuk KL, saya dah tak praktis dah benda tu. Ini semua abang buat waktu abang dekat Port Dickson. Dekat Port Dickson. Okay. Abang membesar di Port Dickson lah. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Alright. Lepas tu sana dah tak ada benda nak buat. Saya tanya mak saya, ada kat KL ni siapa saya boleh ikut. Abang nombor 2 saya pun kontraktor. Okay. So ikut dia. Okey, kerja di Kuala Lumpur. Pada usia? Siapa saya? Abang waktu itu. Tak ingat lah usia ni. Dalam 20-an? Saya tahu saya nak cek duit je. Abang ini perangai Chinese ke bang? Perangai Cina ke? Dia kerja cari duit je, betul? Ke? Boleh katakan macam tu jugalah. Memang dia terapkan daripada kecil ke sebenarnya Chinese punya lifestyle? Tak juga. Okay. Tak juga. Tapi memang Chinese punya family, dia akan bagi tahu bila kau dah hampir nak habis sekolah, kau kena cari duit. Memang style Chinese begitulah. Family orang Cina ni ni bukan sensitivity kan bang? Bukan isu sensitivity. Bukan. Dia bukan isu bangsa ke apa. Dia macam dia nak anak dia rasa apa yang dia rasa dulu. Okay. Contoh macam filem star Jackie Chan, dia tak bagi anak dia duit. Jackie Chan. Kau nak duit, kau cari sendiri. Yeah. Kau nak buat nama, kau buat sendiri. Kau bukan senang-senang kau nak 1,000, 2,000 bagi kau, tak ada. Kau kerja sendiri. Okey bang, yang saya diberitahu dan saya baca sebelum dah, Chinese kan dia macam ada, bukan MLM, apa tu orang panggil? Dia kalau orang berniaga kan. Piramid. Dia macam piramid, macam dia tolong orang, nanti dia dah berjaya dia kena tolong pula grup dalam bisnes tu. Betul ke bang? Dia ni ada satu community sekarang ni macam ni. Okey, saya ada duit. Okey, saya dah berjaya. Saya tolong yang ni. Okey. Ini dah berjaya, dia tolong yang ni. Dia pusing macam tu lah. Pusing sampai ke saya balik. Dan bila semua dah strong, dah kuat, tolong orang lain. Dia persatuan bukan? Dia bukan persatuan. Dia lebih kurang, saya kategorikan dia ni macam satu grup kawan. Kawan, okey. Okey, macam saya pandai marketing. Dia baru nak belajar marketing. So kita support dia lah. Okey. Tapi kita tahu marketing tu nak pakai berapa duit, nak pakai apa. So kita bagi dia apa yang kita tahu, kita pakai lah. Okay. So bila dia dah berjaya, dia support orang lain. Lepas tu dia berterusan lah support. Berterusan macam tu lah. Sebab tu saya perasan Chinese kan, kalau dia berniaga, dia betul-betul menjaga kan dia punya team dia kan. Betul. Ini Melayu, abang kan dah masuk Islam juga kan. Lepas tu kan, abang tengok Melayu ada tak benda-benda begini? Kurang lah. Sebelum saya buka kopitiam pun, saya pernah approach satu datuk ni. Okey. Tapi dia kata okey, dia boleh bagi fund, tapi dia tak nak turun padang. Melayu? Tak boleh lah. Saya tak suka macam ni. Okey. Saya tak suka sleeping partner. Sebab you bila ada masalah, you kan terus tekan saya. You tak fikir apa yang saya dah buat dekat padang, apa yang saya lalui, siapa yang saya jumpa, apa masalah sebenar. Apa masalah. So you tahu, you pump in. Tapi bila tak ada customer, you terus bantai. You terus bantai saya. So saya tak suka. Okey. Saya nak you fun, you sama-sama dengan I masuk turun padang. Sama-sama buat kerja. Sama-sama buat kerja. Okey. Alright. So abang punya bisnes tu dah berapa banyak cawangan sekarang? Sekarang alhamdulillah dah 20 dah. Yang terbaru dekat SB Mall, Sungai Buloh. Okey, yang pertama abang buka di Ceras yang tahun? Bulan 7 tahun lepas. Wih, baru setahun dah 20 cawangan. Alhamdulillah lah. Okey, kita teruskan. First Ceras, kedua Gombak. So selain lepas tu jangan tanya dah. Aku tak ingat dah. Aku takut dah 20 je. 20 cawangan. Abang adalah menguruskan bahagian apa? Saya marketing. Okey. Saya marketing, partner saya dia management. Okay. So dia pergi cari kedai, dia pergi deal dengan landlord, dia yang kontrak, lawyer itu semua dia deal. So tahu-tahu dia dah dapat agreement, dia akan bagi tahu saya, okay bro, dekat Semenyai kita dapat satu. So masa dia nak reno tu saya turun lah. Okay. Saya turun buat sikit video, dan saya balik. Pertengahan tu dah nak siap, saya masuk balik. Sampai dia siap lah. Okay. Sampai dia siap, saya masuk balik. Third one, bagi tahu, okay, so bagi date bila open. Okay. Bagi marketing lah kan. Nak sampaikan kepada customer kiranya. Abang punya partner ramai ke untuk Seorang je. Seorang ni je lah. Seorang je. Boleh saya tanya, Cina ke Cina. Melayu?
So Chinese dan abang pun Cina lah kalau ikut kan? Betul, Cina lah. Abang Islam Aku tapi bangsa Cina. Oh, okey. Bangsa tak boleh tukar bang. Maaf lah. Agama boleh. Agama boleh, bangsa tak boleh. Okey, alright. So maksudnya kenapa abang tak nak try JV dengan orang Melayu? Macam saya cakap tadi, dia nak sleeping partner je. Okey, kebanyakan orang Melayu macam ni lah. Dia nak sleeping partner je. Dia tahu dia nak untung. Okey. Dia tahu kau buka kedai, aku nak untung 300-400 ribu sebulan. Tapi kita punya kerja daripada pagi sampai malam, takkan kita seorang nak buat. Tak boleh lah. Okey. So you kena turun padang, you kena tahu juga apa macam macam yang saya punya partner ni, awal-awal dia cakap nak ikut dia punya style meniaga. Dia dulu memang meniaga, tapi cuma masa PKP tu ada masalah, so dia tutup. So saya cakap dia senang je, aku sekarang dah Islam, kau kena ikut syariat Islam. Okey, contohnya hari Jumaat staf lelaki semua kena pergi solat Jumaat. Cuti ke bang? Tak cuti lah. Break. 2 jam lah. Okey. Break 2 jam lah. Okey. Semua kena pergi. Seorang tak pergi, aku potong gaji. So at first dia tak boleh terima. Dia kata, kenapa bro, kita rugi banyak ni, 2 jam ni beri. Okey lah macam ni lah, senang cerita lah. Kau potong gaji aku. Tapi pastikan staf aku pergi solat Jumaat. Allahu Akbar. Kau nak potong setahun ke, kau nak potong 2 tahun ke, kau potong lah. Okay. And then decisionnya macam mana? Sebab saya tak nak tanggung dosa dia orang, Ain. Kan kita kita pergi solat Jumaat, lepas tu staff kita tak bagi solat, tak boleh. So saya cakap dengan dia, staff saya hari Jumaat kena pergi solat Jumaat. Kau nak tutup 2 jam, please. Kalau kau nak potong gaji aku pun, go ahead. Sebab saya tak tahu apa saya nak jawab dekat sana nanti. Saya cakap, saya kena jawab. Yang penting abang dah bagi tahu break, you kena pergi sembahyang. You pergi ke tak pergi, itu you punya urusan. Itu urusan on my side dah selesai. Saya dah selesai. Wow, dahsyat. Abang, sikit bila abang masukkan tentang agama ni. Orang kata industri seni, industri kreatif kita ni tempat yang kira banyak dosa lah bang, orang cakap. Apa pandangan abang sebenarnya? Wallahualam, saya sebenarnya tak layak nak jawab. Pandangan peribadi tapi abang lah. Pandangan dia saya macam ni, dosa tak dosa itu terpulang pada diri sendiri. Okey, contoh macam Ain, kita shoot orang perang. Okey, Ain dah sediakan satu surau. Okey, terpulanglah kan, kau nak solat ke tak nak solat ke, kau nak sunat tak nak sunat ke, itu terpulang lah. Ain dah siapkan dah. Okey, so terpulang pada diri saya lah. Kalau saya sampai set awal, sebab tu saya selalu sampai set awal. Okey, bila sampai awal, saya boleh buat banyak perkara. Saya nak makan dulu ke, saya nak solat sunat dulu ke, nak solat duha ke, apa, terpulang. Jadi kalau dia kata maksiat, apa yang maksudnya? Kita buat cerita orang perang, cerita true story. Okey, so solat ni sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain pun. Kan, kat sana pun kau jawab, Allah tanya pun kau solat, kau seorang je, bukan kawan kau solat tak? Mana aku tahu. Kan? Okay. Tapi alhamdulillah dalam orang perang ni, salah satu filem yang saya rasa ramai yang solat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai yang solat. Sampai dia tak ada istilah macam tolak tau, faham tak? Okey, kadang-kadang kita dekat surau orang tu nak jadi imam, dia tak berani, so dia tolak kita ke depan. Dia tak ada istilah macam tu. Dia istilah macam siapa free jalan depan terus semayang. Tak kira kau kru ke, kau producer ke, kau director ke, kau extra ke, kau nak jadi imam, kau lah imam. Betul. Itu kelebihannya orang perang yang saya pernah shoot. Ya, perasan lah ya. Okay. So kalau kata maksiat, apa benda yang maksiat? Dia terpulang kepada individu tu lah bang, kan? Betul tak kan sebenarnya? Kan? Sebab solat ini wajib. Bukan kita nak paksa ataupun kita ajak tu betul sebab kita kawan-kawan. Macam nak cari kawan untuk solat jemaah. Solat jemaah lagi bagus daripada kita seorang-seorang. Ya, betul tak? So pahala dia lagi besar. So kita macam itulah. Dan saya pula dekat saya tak berani ajak orang solat sebenarnya. Kalau saya tak kenal. Abang pergi sendiri je? Saya pergi sendiri je. Siapa yang ada kat situ semayang lah sama-sama. Semayang kat situ. Kenapa abang takut menggurus hati diorang ke macam mana? Sebab saya pernah kena tegur dekat set awal-awal masuk Islam lah. Okey. Kan saya lepas shoot, saya tak tahu surau dekat mana, masjid dekat mana. So saya ambil wuduk, saya bentang, saya tengok kiblat, saya solat. Ada seorang mamak ni datang tegur, "Bro, kau nak solat pergi cek masjid ah."
Macam aku mana tahu taman sini bukan tempat aku. Dan aku pun tak tahu kat mana-mana ada masjid. Dan aku dah masuk waktu. Lagi 20 minit dah nak masuk waktu lain. So aku rasa aku solat dah dulu. Pergilah tempat lain solat. Kenapa dia cakap macam tu? Itu tak tahulah. Itu mungkin dia Dekat set ni bang? dekat set. So Zohor saya buat macam tu, Asam ni dua-dua kali saya kena tegur. Yang tegur ni orang Islam? Yelah. Allahu Yang ada ban lah. Yang ada ban lah. Wow. So Okay. saya tak fobia. Saya cuma sebab sebelum saya buat tu saya dah tanya ustaz saya. Ustaz, saya nak syuting ni. Kalau saya tak jumpa surau ataupun masjid, apa saya buat? Tangguh ke, kodok ke, apa ke, tolonglah bagi. Dia kata kalau kau tahu kiblat dekat mana, kau senang ambil wuduk, kau solat je. Okay. Kau bentang, kau solat je. Yeah. Wahimah Simple je, Wahimah kalau tempat tu ada najis pun, kalau kau boleh tahan bau dia, atas najis pun kau boleh solat. Okay. Ada yang beritahu macam sampai macam tu dia kata. Dia tak cakap darurat, tapi dia cakap kalau kau tak ada tempat tempat sangat, lain. okey, najis, kau bentang sejadah, kau solat dia. Yeah. Sah solat kau. Yeah. So saya pegang ayat tu. So saya pun solat lah. Tapi kena tegur lah. Kena tegur lah. Wow, besar betul dia tak bagi semayang kat situ. Wow. Macam tu lah. Tak apalah. So tak ada apa yang saya rasa masalah ni pada diri sendiri. Dia tak boleh nak tuduh orang lain. Dia tak boleh pukul rata. Dulu mungkin jahiliah, mungkin ramai artis yang tak semayang. Okay. Dulu. Mungkin. Mungkin. Yeah. Sebab tak ada orang kata apa. Tak ada ilmu. Kurang ilmu bang Satu. Okay. Lagi satu, set tak sediakan apa-apa. Okay. Jadi orang rasa macam korang pun tak semayang, aku tak payah semayang lah. Ya. Tapi ada artis yang dia tak solat dekat set, tapi dia balik kodok. Salah. Okay. Salah sebab you bukan darurat. You ada peluang, you ada tempat. So macam mana pun you kena laksanakan dulu. Wajib. Kodok tak kodok itu kita belakang cerita. Dan lagi satu, Allah bagi Allah mudahkan kita punya solat. Kita boleh jamak. Ya. Okey, jamak tu bukan yang pendek, jamak penuh. Maksudnya sekarang ni Zohor saya tahu asal saya dah tak ada masa nak buang makeup. Makeup saya tebal dan saya tahu saya akan langgar asar. So sekarang ni saya solat Zohor, saya jamak asar. Okay. Penuh. Tapi sampai nanti saya tak payah solat pun tak apalah. Sebab saya dah buat dah jamak. Saya dah tahu dah saya memang tak ada masa nak solat. Tapi kalau jamak kena lebih 92 km kan bang? 2 marhalah. Bukan pasal musafir. Habis tu bang? Dekat sini pun kita boleh jamak. Boleh jamak. Okey, contoh sekarang ni yang paling susah nak buang makeup perempuan, betul? Okey, makeup dia 13 inci tebal. Okay. Alright. So dia nak buang tu ambil masa. Waktu dah nak habis. Ambil masa 4 hari. Contohlah. Okay. So dia kata dia solat Zuhur, dia jamak asar. Okay. Penuh. 4 Okay. rakaat. So lepas tu jalan lah. I see. Ini ilmu baru ni. Saya baru tahu. Saya tahu kena jadi musafir lebih 2 marhalah 92 km baru boleh jamak. 82 82. Okay. 80 tu 82 ke 90 bang? 82. Ya ke bang? Siapa cakap 92? Ustazah saya cakap 90. 82 dah. Boleh dah. Okay, alright. Terima kasih abang untuk input, untuk ilmu tadi tu. Terima kasih. Okay, abang nak tanya, selepas abang memeluk Islam, adakah Islam ni mengubah cara abang jaga keluarga, layan orang? Ada tak mengubah pandangan abang terhadap kehidupan abang? Sebenarnya. Ain, masuk Islam ni inna amalu biniat. Niat diri sendiri. Kita yang niat nak masuk Islam, dan kita masuk Islam bukan sebab kawan, bukan sebab nak kahwin, bukan sebab awet. Yang penting kita masuk Islam kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita masuk Islam kerana Allah Ta'ala, kita akan ada usaha untuk belajar. Tak kira Fatu Ain ke, apa-apa ilmu ke, kita ada usaha nak belajar. Dan saya masuk Islam sebab pertama saya nak solat. Okay, sebab tu saya lepas syahadah saya pergi ambil Fatu Ain kat pondok 3 bulan. Saya duduk sana 3 bulan. Tapi bukan pondok tahfiz. Dia pondok anak yatim. Rumah anak yatim. Okay. So yang nombor 2 je memang saya nak buat umrah. Itu memang saya minat. Jadi bila saya masuk Islam kerana Allah Ta'ala, saya dah tak fikir dah apa orang nak cakap pasal saya. Kau nak kutuk aku ke, kau nak cakap aku nak dapat bumi putera ke, nak kahwin ke, nak dapat zakat ke, itu terpulang. Sebab kau tak tahu apa yang kau niat.
Dan saya selalu cakap dengan kalau saya ada forum, saya akan bagi tahu dekat mualaf yang ada kat situ, kita niat masuk Islam semua tak sama, Ain. Semua tak sama. Ada yang tertekan, dia masuk Islam, dia kahwin. So dia dapatlah kelebihan itu semua, zakat lah, dapat bantuan tu semua. Tapi dia hanya dapat kahwin lah. Dia takkan usaha pergi ambil Fatul Ain ke, atau apa-apa majlis ilmu ke, dia takkan pergi. Itu beza. Sebab tu saya cakap in'amalu biniat. You masuk Islam sebab apa? Saya tak boleh paksa, dan saya pun tak boleh cakap you kena jujur. Okay, you masuk Islam kahwin you dapat kahwin lah. Tak boleh. Itu masing-masing punya jalan. Okay. Tapi satunya hidayah direct pada Allah. Betul. Allah yang pilih. So kita seeloknya lah kita macam sebelum ni saya dah jumpa kawan lama saya. 4-5 tahun tak jumpa lah. So jumpa borak, dia berminat dengan Islam. Okay. Sebab kawan-kawan dia paksa dia masuk Islam. Suami isteri. Okay. So saya cakap macam ni, Islam tak ada paksaan. Tak ada siapa boleh paksa you masuk Islam. Okay, sekarang ni you jumpa saya sebab ini semua Allah yang tentukan. Betul. Okay, so macam ni, saya suggest you belajar dulu tentang Islam. You pergi faham dulu apa itu Islam. Okay. Belajar dulu. You tak masuk Islam pun tak apa, you boleh baca Quran. Okay, kalau ada ustaz, you boleh baca, you boleh belajar. Tapi yang penting sebelum you masuk Islam, you kena faham dulu apa itu Islam. Jangan main masuk je. Kalau you nak syahadakan, you pun boleh. Saya dah syahadakan 30 lebih orang. Saya tak kisah isi tu pun boleh. Tapi lepas syahadah tu apa you nak buat? Ya, siapa nak ajar semua kan? Lepas tu dia cakap, tak adalah bro, aku tanya ni sebab kadang-kadang aku tengok diorang ni baca Quran susah. Kan saya ni pelat, lepas tu tak gerti baca Quran. Saya cakap bro, kalau dalam mindset you susah, sampai lu mati susah. Dengar cakap saya, sampai lu mati susah, you tak akan pergi belajar. So you masuk Islam ni, yang penting sekarang ni, bila you dah masuk Islam, you akan fikir you nak belajar. Bukan semua orang Cina boleh baca bismillah. Okay. Kan? Ada yang dah campur orang Melayu, biasalah dia boleh sebut alhamdulillah, insya-Allah, itu semua itu dah rezeki dia. Tapi you ni, kalau you fikir susah, you akan sampai mati susah lah. Abang Adam sendiri untuk dapat belajar baca Al-Quran lama tak sebenarnya? Lama, 3 bulan juga. Oh, yang waktu di rumah anak yatim tu lah. Memang belajar daripada alif bata lah maksudnya. Tapi masa tu saya Fatihah dah boleh baca dah. Sebelum peluk Islam. Oh, dah tahu Al-Fatihah. Dah tahu dah. Ini sebab pergaulan abang lah. Ikhlas pun dah tahu dah. I see. Tapi saya satu kelemahan saya dah, saya tak boleh cam huruf. Okay. Kalau Jawi semua saya tak boleh cam. Saya ingat. Okay. You baca, abang ingat? Saya dengar. Okay. Saya ingat. Okay. Lepas tu belajar macam tu lah. Yang di rumah anak yatim tu belajar kenal alif bata balik ke? Tak. Oh tak? Tak. Dia baca, abang dengar? Dia baca, saya dengar. Dan abang hafal lah betul? Saya hafal. I see. Sampai sekarang begitulah yang abang Sampai sekarang begitulah dia. Lepas tu saya akan baca depan ustaz. Saya cakap okey, lepas. Betul dah. Boleh dah. Macam tu lah. Lepas tu dalam masa yang sama, kita pun usaha jugalah nak belajar macam mana cara orang baca. Kadang-kadang kita dengar apa yang Ustaz Azhar Idrus kata, okey, Fatihah ni bacaan dia macam mana. Macam Nabi baca, Majid ada 7 kali wakaf. Apa tu wakaf, di mana wakafnya. Oh ya Allah, tahu. Banyak juga abang belajar Kiranya kena belajar dari mula tu kan. Kena belajar lah. Sebab saya tak boleh kena huruf. Itu masalah saya. Memang teringin nak baca Quran. Apa yang menyebabkan sebenarnya abang nak semayang tu, nak solat tu, abang rasa tu macam mana? Yang abang kata saya masuk Islam sebab saya nak solat. Abang rasa apa? Sebab saya ada satu hari saya dekat mall tu dekat Bangsa ke dekat mana saya tak ingat. Selalu dekat kedai frame ni, depan tu dia ada letak Kaabah. Okay. Tapi dia punya Kaabah macam hidup lah. Okay. Macam hidup lah. So saya tiba-tiba hari tu tengok lama. Orang kat dalam gambar tu nampak dia bergerak tawaf. Oh, okey, tawaf. Bergerak tawaf. Tapi padahal gambar je ni. Oh, tak ada bergerak pun? Tak ada. Gambar je. Okay. Tapi bila saya tengok lama,
Nampak macam bergerak. Bergerak lah. Okey. Cakap macam best ini. Lepas tu setiap kali kalau masuk Ramadan, diorang kan ada lepas Aidilfitri masuk Raya Haji. So adalah dia punya promo kat Mekah apa macam mana, where to start, start ni, lepas tu dia terus sana Islam only. Itu yang tertarik tu. So saya cakap kalau aku masuk Islam, aku nak solat dan aku nak pergi umrah. Saya tahu itu umrah, tapi saya tak tahu apa tahu. Ni tak ada ilmu ni. Lagi, Tak ada ni, tahu itu umrah je. Tak tahulah apa ni umrah tu, haji kecil ke, haji apa, tak tahu. Tahu nak pergi sana je. So kiranya turning point sikit yang memberi peranan tu lah kedai gambar tadi tu lah, kalau ikutkan. Lebih kurang macam tu lah. Yalah. Tuhan nak bagi rasa bang kat mana-mana je kan bang. Ya. Okey, kita berehat seketika, kita kembali lagi bersama Abang Kori selepas ini. Okey, kita kembali dalam podcast BBNS masih bersama dengan Abang Adam Kori. Abang, nak tanya sikit. Boleh lagi bang? Sikit macam dah banyak dah tanya ni. Sikit je. Okey, kita berbalik tentang orang perang lah, filem orang perang. Selama abang terlibat dalam penggambaran filem orang perang, apa perkara yang abang rasa macam susah, yang tak best ke, yang susah ke? Yang susah tak suka tidur je. Tak tidur. Bukan abang tidur ke kat set abang bawa kursi tu? Nyamuk Nyamuk. Okey. Bagi saya macam ni lah. Kalau satu job yang saya terima, yang saya buat, first saya punya niat lillah ta'ala. Okay, saya terima lillah ta'ala, saya masuk set lillah ta'ala. Jadi bila saya dah pasang niat macam tu, saya dah tak fikir susah dah. Saya fikir saya nak habiskan tanggungjawab saya. Saya nak buat yang terbaik, watak yang diberi pada producer, dan seboleh-bolehnya saya nak semua orang bekerjasama dengan saya. Okey. Itu yang perkara yang abang letakkan dalam diri abang. So tak ada rasa susah. Tak ada. Okey. Scene yang abang rasa susah nak buat pun tak ada. Okey je. Scene yang susah rasanya macam tak ada je. Sebab dah biasa kan buat watak. Dah biasa sebab kita nak buat. Okey. Sebab kita nak buat, dan daripada awal sebelum keluar rumah kita dah niat. Kita nak masuk set kerana Allah Taala, dan kita terima apa cabaran sekalipun dekat set. Apa sekalipun kita dah tak fikir susah, kita fikir kita untuk diri kita dan kita nak bantu orang lain. Okey, watak Cimpuh yang membawa tu, memang abang dah tahu tentang Cimpuh sebelum ni? Pernah dengar, pernah berlakonkan watak Cimpuh? Tak pernah. Tak pernah. First time bawa watak Cimpuh ni? Oh, jadi memang kau hajar betul. Selama ni aku tak jadi ke? Taklah, maksudnya sebab first time kan abang tak tahu pasal Cimpuh, backstory dia kan. Tak tahu. Okey. Sebab Cimpuh ni datang mana-mana pun saya tak tahu. Maksudnya masa nak buat watak ni, dia Cimpuh ni nama di-create ke ataupun orang sebenar ke, saya tak tahu. Tapi watak komunis dah 2-3 filem dah pernah buat. Tapi untuk karakter Cimpuh sendiri, this is the first time. This is the first time. Okey. Scene yang abang paling suka abang lakonkan ke, ataupun scene yang abang ada di set, scene mana yang abang nampak macam menarik ni? Saya sebenarnya semua scene saya suka, tapi yang paling saya suka yang masa saya hentak meja kaki meja pecah tu. Cuma tak puas hati meja tu tak pecah. Dia pecah sederet bang. Sederet je. Saya sebenarnya nak pecahkan dia. Abang ada injured kan waktu buat melakonkan? Ada. Jadi sebenarnya apa yang berlaku bang waktu tu? Saya belakang kamera. Lepas tu tunggu cue lah. Bila director kata action, saya sepatutnya lari dan saya lompat. Memang saya dah plan saya nak lari, saya nak lompat. So bila saya standby tu, director kata actionnya, saya gerak aja, kaki terasa macam pak dekat muscle. Bila dia pak tu, saya dah tak boleh cecah. Nak pijak tu tak boleh? Tak boleh pijak dah. So saya terpaksa jalan juga. Sebab dah action. Saya terpaksa jalan juga, henjut. Satu kaki, step satu kaki, saya terus lompat. Saya lompat landing dengan sebelah kaki. So So konon-kononnya macam saya terangkat kaki macam tu lah. Sebenarnya sakit.
So bila dah landing tu, saya jalan satu tapak, saya berhenti. Alhamdulillah ada sini tu saya berhentilah. Kalau teruskan memang saya tak boleh larat dah. Tapi kan abang sepatutnya dah tak boleh berlakon kalau ikutkan. Kan medik dah cakap suruh break kan. Sebab masa koyak. Masa koyak dan ambil masa lah kalau ikutkan nak recovery. Tapi abang tetap jalankan juga scene tu. Sebab saya fikir tu last scene saya. Okay. Last scene saya, last day. Ya. So saya fikir kat belakang saya orang ramai lagi ni kan. Saya kesian dengan diorang kuru-kuru ni sebab dia pagi datang set up benda ni semua. Kalau saya fikir kalau saya nak tunjuk ego lah, saya balik. Tunjuk diva. Kan dia bukan ego kan. Okay. Diva saya balik. Tapi apa jadi? Ya. Kan producer dah keluar banyak duit, satu hari punya Perbelanjaan. kos bukan 1,000 2,000. Jadi saya pun fikir macam kalau aku jadi diorang buat aku macam ni, apa aku rasa. So saya macam tak apalah, ya Allah, aku habiskan jugalah kerja aku, tapi ya Allah, aku mohon bagi aku kekuatan, sembuhkan kaki aku sikit supaya aku boleh habiskan scene aku dan semua senang. Dan scene yang abang buat tu, scene tu adalah final fight abang kan? Final fight. Yang dekat sungai tu kan? Dan itulah yang kita pakai dalam filem kita, which is abang tengah sakit sebenarnya. Nak tahu scene mana nanti pergi tengok filem Orang Perang. Tapi terima kasih abang. Dari side saya, terima kasih banyak-banyak membantu memudahkan. InsyaAllah. Sebenarnya sebab saya dengar medik kan, kita ada ambulans medik kan. Dia cakap tak boleh dah, Abang Adam Kori dah tak boleh. Dia kata memang tak boleh. dah teruk. Dia kata masa dah koyak, dia suruh abang rest kalau ikutkan kan. Tapi tiba-tiba saya rasa dalam 20 minit je abang dah dekat set balik. Saya macam kan, gila kuat orang tua ni gitu. Gitu kan. Tahu dah tahu. Tidaklah. Sudah. Abang tengah-tengah hati sebab kan? saya fikir benda ni kita tak boleh fikir kita seorang je. Memang sebelum ni pun saya pernah berlaku. Saya ada satu filem ni, saya injured. Saya lompat daripada tingkat 1, tak sempat nak rolling. Lutut sebelah kanan koyak. Okay. Sama juga last day, last scene. Okay. Betul, scene fight. So tak nak saya kena sembuhkan jugalah. Letaklah ais batu, ke minyak panas ke minyak sejuk ke, lantak engkau lah. Janji kau sembuh. So alhamdulillah saya habiskan jugalah. Cuma habis malam tu saya kejar satu job lagi. Kan, ingatkan orang tu appreciate lah kita lah kita kena maki. Apa pasal pula? Aku punya sedih, aku punya pecah hati aku, rasa macam ya Allah, aku tak minta apa pun dekat kau. Kan, kau pun tak ada ulur RM50, pergilah klinik ambil ubat, tak ada. Tapi kena maki tu ada. Okey, ni bukan di set Orang Perang kan? Bukan. Okay. Lepas tu masa second itu director datang. Bro, kau ingat tak kau cakap kau pernah injured? Kan, kau nak keluar set ke apa ni? Aku tombok ke kau? Aku cakap. Dia sound macam tu. Okay. So macam mana? Aku bukan zalim Aku suruh kau rehat ni. Tak apa lah, saya teruskan je lah. Allahu Akbar. Adakah sebenarnya pengalaman abang memang dah biasa injured di set menjadikan abang begitu? Injured dekat set tu biasa. Kalau kita ada scene fighting, scene action tu biasa. Okay. Kan, saya pernah tampar seorang mamak ni, berdarah mulut, pecah mulut. Tapi itu dalam scene, dalam fight. Okay. Dia lupa buah tu, sepatutnya dia kena tunduk. Okay. So bila tangan saya laju, bila saya dah pergi, you tak elak, kena. Saya lepaskan lah. Tapi nasib baik saya lepas dengan penampar. Saya bukan lepas dengan tumbuk. Sepatutnya memang tumbuk. Saya dah pergi tengok dia tak lah, saya buka lah tangan dia lepang. Tu berdarah? Berdarah, pecah lah bibir. Allahu Akbar. Pecah. Okay. Tapi tetap jalankan juga. Tetap jalankan juga. Okay. Dan kita tak ada musuh, kita tak ada lepas tu kita balas dendam fight kat saya, tak ada. Okay. Sebab saya pun kena sepak dengan dia. Saya pun kena sepak dengan dia, tapi dia sepak tu kuat lah. Dia balas dendam bang? Dia balas dendam lah. Tapi ending dekat aku lah. Ending dekat aku lah. Kena 2 kali ke perut lah. Okay. Abang ada ni ke ambil apa orang panggil seni mempertahankan diri? Tak ada. Abang bermula dengan tarian saya kan? Saya belajar seni. Kan tarian kan kalau ikutkan kan. So itulah yang abang bawa dalam tak fighting. ada tarian. Ya. Masya dia tak boleh campur. Itu macam mana abang dapat masya tu? Saya belajar daripada kecil. Okay, saya mula kenal masya ni daripada Bruce Lee. Tengok TV lah ni. Tengok TV lah. So dia punya kaki laju, dia punya tangan laju, fight dia semua laju.
dia punya style tu different. So tengok masa dia practice apa dia buat. So kita belajar lah. Dia yang paling famous, dia punya two tap dia panggil. Two tap. Two tap. Dia Kaki dia. satu dia sampai kepala. Maksudnya kaki dia yang first tu you tak sempat sakit, you dah sampai atas. you dah sampai kepala. I see. So saya dapat speed dia. Abang pakai kan yang tu dalam filem Pedang? Ada. Saya nampak. So saya belajar sampai saya dapat. Okey. So belajar melalui TV lah, bukan pergi melalui kelas TV. ke? Bukan. Tidak. Okey. Abang dah berapa banyak filem abang berlakon kalau ikutkan? Ingat tak? 30 lebih kot. Ush, 30 lebih. 30 lebih kot. Yang abang lead jadi hero? Yang itu bukan rezeki saya, tak keluar lagi. Adalah filem yang Adalah, abang jadi hero. Berapa filem abang jadi hero lebih kurang? Satu je. Oh, satu tak keluar lagi? Tak keluar lagi. Ini dah shoot bila ni? Dah 4-5 tahun lah. Kenapa bang? Rasa macam ada funding problem kot. Okey. Saya tak tahulah apa masalah dia orang. Tapi dah shoot habis dah? Habis dah. Dia editing semua dah siap dah. Okey. Lepas tu saya dengar kata dia tak cukup budget untuk buat apa marketing. Dia tak cukup duit untuk buat marketing. So saya pun tak boleh nak buat apa. Last payment tak apa lagi. 4 tahun dah aku tunggu ni. Abang tengah nak minta last payment ke? Tengah nak minta last payment dah ni. Okey. So satu filem lah yang tak lepas. Satu filem lah. Yang hero tak lepas lagi. Yang hero tak lepas lagi. Dia dalam sepanjang kita shoot tak ada masalah. Okey. Semua jalan berjalan lancar. Tapi biasalah bila kita shoot musim hujan ni, kita tak boleh nak merungut sangat. Kita tak boleh nak salahkan siapa sangat. Kan ada bila kita dah siap, prop tak siap. Bila prop siap, yang tu tak siap. So dia banyaklah halangan dia. Tapi itu biasalah bagi saya. Tapi dia jaga majikan, dekat set semua tak ada masalah. Semua okey. Cuma funder je lah masalah. Untuk filem yang itulah. Untuk filem ini. Okey, tak apa, semoga dipermudahkan insya-Allah. Amin insya-Allah. So yang tak bayar abang 4 tahun tu nanti bayarlah ya. InsyaAllah. Okey, abang. Susah tak nak, kan bila abang masuk Islam abang ada keluar kenyataan prinsip abang tak mau pegang-pegang kan, berlakon pegang-pegang, betul tak? Susah tak untuk abang mengekalkan prinsip tu dan untuk terlibat dalam industri seni kita? Susah untuk orang faham saya. Okey. Maksudnya bang? Maksudnya okey, macam ni, kalau orang yang tak kenal saya, first time kenal saya, dia mesti ulur tangan. Oh, nak salam. Nak salam. Okey, saya tak salam. Saya tak sambut. Perempuan lah ni kan. Okey. Saya tak sambut. Dan sekarang pun ramai director pun dah tahu dah, saya kalau masuk set, kalau ada pegang-pegang tu dia akan elak. Okey. Tapi saya pun tengok jugalah, kalau watak kita sebagai orang jahat, sepatutnya kena pukul perempuan tu, kena tarik rambut dia, kita buat benda tu je lah. Kita pegang bukan pegangan dengan ada kasih sayang, rasa nak cinta, nak try kau, tak ada. Kan? Kita pegang sebab kita nak tumbuk dia. Oh, pegang sebab nak tumbuk boleh bang? Tumbuk dia. Oh, okey. So kadang-kadang orang tak boleh terima lah. Kadang itu yang netizen bercakap kan, dulu ada orang kau dikata tak nak pegang, tu tarik rambut elok pula kan. Netizen kan suka. Kena. Kan? Kena juga. Kena. Sebab saya tarik apa ni, rambut perempuan, saya tumbuk dia. Netizen keluar lah. Kena. Okay. Apa antara yang netizen tulis tentang abang yang sebenarnya abang rasa marah, rasa ni salah sebenarnya, kenapa? Ada tak? Saya tak marah sebab itu mulut dia. Okay. Kita tak nak tutup mulut dia. So you just okay. Biarkan je lah. Sebab kita tengah berlakon. Kenapa kau tak nak bising yang peluk-peluk yang tu semua? Kenapa kau tak nak bising? Aku yang pegang rambut, tumbuk kan? Kau bising. Okay. Jadi yang netizen mengatakan abang peluk Islam sebab nak kahwin tu, benda tu tak lekat di itu tak benar. Tak benar. Dan komen tu tak jadi kudis pun kat saya. Okay. Sebab saya tahu niat saya. Kalau saya masuk Islam nak kahwin, daripada awal saya dah kahwin lah. Okay. Kenapa saya kena rahsiakan setahun? Itu pun orang kata apa, saya terpaksa bagi tahu sebab saya tak nak sorok dah. Takut jadi fitnah ya bang ya. Okey abang, sikit kita berbalik tentang agama dan kehidupan abang sikit lah. Boleh lagi bang? InsyaAllah. Apa makna hijrah dalam hidup abang Adam Khoury sebenarnya? Apa maknanya hijrah? Macam mana? Saya sebenarnya bukan saya yang berhijrah, tapi Allah yang tentukan saya berhijrah.
Maksudnya 3 tahun sebelum Allah nak bagi hidayah pada saya, Allah dah bersihkan saya dah. Maksud saya, Allah dah jauhkan saya daripada minum arak, dah jauhkan saya daripada maksiat, dan jauhkan saya daripada makan balik bayar. Okey. Semua dah bersih. Dalam tempoh 3 tahun? Dalam tempoh 3 tahun. Tiba-tiba rasa tak nak semua? Tak nak. Dia tiba-tiba je Tak bang? nak. Semua benda itu tak nak buat, tak nak bagi. Rupanya Allah nak bagi hidayah di hujung-hujung. Maksudnya bila saya syahadah tu saya dah bersih. Sebelum saya syahadah dah bersih. Allah dah bersihkan saya. Okay, itu makna hijrah dan hidup Itu abang. maksudnya. Okey. Dan saya tinggalkan semua. Orang kata kita tak boleh mengajar perempuan menari. Masa tu saya punya income lebat. Melalui studio tarian lah. Lebat, saya punya job lebat. Saya tak risau saya punya job. Saya boleh kata hidup saya mewah. Saya duduk kondo sebelum syahadah lah ni bang. Okey. Saya duduk kondo seorang-seorang. Okey. Kondo yang bukan 1,500, 1,800, 3,500 sebulan. Okey. Punya kondo. Ya. Saya duduk seorang-seorang. Saya hidup saya mewah. Saya makan, bukan tak suka makan mamak ataupun warung. Tapi saya sombong kan. Aku belagak kan. Rumah aku 3,500 lah. Apa barang makan mamak macam tu Hotel. lah. Hotel. Lunch breakfast. Hotel. Tak apa aku cari restoran yang mahal-mahal. Aku lepak kat situ. Kenapa? Dia rasa apa bang? Dia rasa apa? Rasa? Puas hati lah. Aku kerja penat-penat. Aku cari duit banyak-banyak. Nak pergi makan mamak Nak pergi mamak. Kan. Tapi mamak memang sentiasa lepak. Biasa kalau dengan kawan-kawan saya lepak memang lepak mamak. Tak kisah. Cuma saya nak orang kata beli jiwa sendiri. Orang panggil apa tu? Reward untuk diri sendiri. Reward untuk diri sendiri. Okey. Apa tadi soalan tadi? Dah lupa. Sebab membayangkan makan kat hotel, breakfast hotel, lunch hotel kan. Mewah betul bang. Mewah. Tapi tak jadi masalah bang. Maksudnya kan abang meninggalkan abang punya kelab tarian tu kan. Then income dah start slow sikit ke? Drop lah. Drop Dia drop terus. Lepas tu bila orang dah tahu saya masuk Islam, saya kena ban lah. Saya pun tak tahu kenapa saya kena ban. Abang kena ban maksudnya? Tak ada job. Production tak ada satu production bagi saya job. Maksudnya selepas abang masuk Islam, abang tak dapat job untuk menari, ajar budak menari, berlakon? Tak ada. Langsung clean? Ada rasa macam marah dengan Allah? Apa benda ni? Tak ada. Dia tak ada terlintas pun aku menyesal lah. Kenapa aku masuk Islam lah, kena ujian macam ni, tak ada. Sebab saya dah tahu ujian tu. Okay. Saya bukan tunggulah, bukan kita sombong kita aku tunggu je ujian, tak ada. Saya dah tahu dah ujian tu ada kat depan saya. So saya kena langgar juga. Saya kena lalui juga ujian tu. Macam mana abang melalui fasa itu? Tak ada job, nak survive, macam mana abang melalui? Allah kan ada. Allahuakbar. Allah kan ada. Dia yang cakap, dia yang bagi syahadah, bagi hidayah, dia yang bagi rezeki, dia yang tunjuk jalan. So mintalah kat dia. Kau tak ada job ni, dia ada job lain. Macam sekarang ni saya tak dapat job ni, rezeki saya tempat lain. Saya tak heran. Pada waktu itu abang buka kedai baju jual baju Start buat jual baju, betul? Start jual baju. Kurta kan? Saya jual t-shirt dulu. T-shirt, okey. Waktu itulah. Waktu zaman itulah. Maksudnya Allah halakan abang ke arah bisnes lain. Itu pun modal member saya bagi. Okay. Saya pinjam 5,000 kat dia. Siap bro, aku nak pakai 5,000. Okey. Dia lah kawan yang tak pernah tanya apa saya nak buat dengan duit tu. Bagi je. Dia bagi je. Cakap bro, aku tak tahu aku nak buat apa ni. Aku tak ada job ni bro. Aku nak meniaga t-shirt, tapi aku perlukan modal. Berapa aku nak? Aku dah 7-8 ribu lah. Bro, aku dah 6 ribu je. Kau ambil lah. Dia bagi macam tu lah. Saya buat lah. Saya buat t-shirt, jual t-shirt. Alhamdulillah satu hari dapat 4 tolai. Jual 4 tolai. Besok print lagi. Modal kumpul dari situ lah. Allah tak bagi jalan itu. Allah tutup jalan tu sekejap. Allah bagi jalan lain. Jalan lain. Yang berkat bang. Ya, Alhamdulillah. Lepas tu saya tak heran kalau tak ada job. Ya ke bang? Saya tak heran. Okay, sebab saya takut tak ada job dengan Allah je. Ya Allah, ini orang panggil apa Dia sampai satu fasa yang orang panggil, dia bukan tenang bang, dia fasa redha bang ini. Kita panggil redha kan. Maksudnya apa sahaja yang Allah bagi kan, you just lalu saja.
Sebab kan baru-baru ni ada yang viral tu bang, Allah uji aku, dia pergi buat tattoo kan. Jadi untuk Gen Z yang sedang melalui fasa-fasa susah dalam hidup diorang, fasa keras, berat kan, apa nasihat abang sebenarnya untuk Nasihat diorang? saya, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Solatlah apa sunat yang saya tahu, lepas tu berzikir. Okay. Apa tu selawat. Selawat, saya selawat Rasulullah. Daripada habis saya solat semua sunat 4.30 ataupun 4.40, saya dah habis solat sunat lah. Saya dah start zikir lah. Okay. Start zikir sampailah azan subuh. Dapatlah 7,000 selawat satu hari. Abang tidur pukul berapa kalau ikut kan? 10, 10.30, 11. Maksimum 11 lah tidur dah. Sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12. Dan pukul 3 round dah bangun untuk Bangun. tahajud dan semua. 3 jam dia tidur bang. Cukup lah. Kita tidur tu kerana Bukan Allah ke Ta'ala. orang sains cakap tidur Habis 8 jam? Lepas hantar anak sekolah, saya tidur balik pukul 8 pagi. siang tu. Pukul Okay. 8, 8.30 saya tidur sekejap. Sampai pukul 10.30 saya bangun balik. Okay. Solat duha. I see. Macam tu lah. So macam Ain kata yang mamak yang buat tattoo tu, Yang Gen Z. dan orang yang janji sekarang ni, saya itulah nasihat saya dan untuk diri saya juga sebenarnya. Ya. Okay, jangan bersedih ataupun jangan bercakap macam kita tak ada Tuhan. Ingat, kita ada 2 malaikat ikut kita setiap hari, kiri kanan ada malaikat. Habis malaikat tu duduk diam je ke? Dia tak report dekat Allah ke apa yang kau buat, apa yang kau fikir? Dia report. So apa yang kau nak takut? Tanyalah Allah. Mintalah dengan dia. Bukan saja Allah suruh minta, Allah dah bagi dah pun. Kau nak rumah kat syurga aku, buatlah 2 rakaat. Bukan susah pun. So kalau kau tak buat, kau tak dapat lah. Takkanlah kau tak buat apa, Allah bagi kau free macam tu, tak dapat lah. Kat dunia pun tak dapat. Tak dapat. Kalau free macam tu. Tak dapat. Ya. So itu terpulang pada diri sendiri, Ain. Kita jangan salahkan orang lain. Saya pun buat tattoo. Habis sebab saya buat tattoo saya stres lah. Tak boleh. Abang, okay. Abang buat tattoo sebelum masuk Islam kan? Apa rasa sebenarnya buat tattoo tu? Wih, sedap. Dia boleh tanya kenapa. Tak lah, I mean Sakit. Tapi nak buat tu Sebab saya suka. dia rasa best. Dia rasa Best. aku gangster macam tu. Bukan pasal gangster. Habis tu bang, Sebab dia punya art of tattoo. abang buat di belakang ya? Saya ada 5. Okay. So saya buat sebab saya suka dan suka dia punya art, dan saya rasa macam puas. Kalau art, belilah gambar gantung. Art nampak tengok. Kalau belakang badan nak tengok macam mana? Ain, gantung dengan dekat badan tak sama, Ain. Okay. Macam mana nak tengok bang? Macam mana abang nak tengok? Cermin lah belakang. Okay. So rasanya sakit. Rasanya sakit. Abang, macam mana nak istiqamah dalam keadaan iman kita yang naik dan turun ni bang? Especially kita dalam industri kan. Kejap-kejap nampak yang ni sedap kan. Lepas tu cakap aku nak jadi baik lah. Tiba-tiba yang ni nampak okey lah, pegang sikit. Macam mana bang kita nak lalu industri dengan keadaan iman yang naik turun ni bang? Pandangan peribadi abang. Jangan tinggal tahajud. Itu dia punya key dia kat situ. Jangan tinggal tahajud. Okay. Sebab tahajud masa itulah yang Allah dengar. Dan orang tengah tidur. Sebab tu bila subuh dia punya Azan iqamah tu apa? Azan tu apa? Sesungguhnya bangun itu lebih baik daripada as-salatu khairum minan naum. Itulah dia. Tahajud lah. Time tu lah yang paling best kita mengadu dengan Allah. Time tu lah yang paling best kita menangis kerana Allah. Sebab tak ada orang dengar. Tak ada orang ambil tahu pun. Kita dengan Allah. So itulah key dia. Itulah key dia. Kepada adik-adik saya yang tengah mendengar dan melihat itulah podcast key ini. dia. Tak kan? pun ambil wuduk, solatlah 2 rakaat. Dan solat taubat jangan tinggal. Ya, baik abang. InsyaAllah, terima kasih untuk ilmu abang tu. Terima kasih. Ya, sikit lagi bang. Jangan terima kasih awal sangat. Belum lagi. Ingat terima kasih, kita dah boleh gerak dah. Belum lagi. Okey sikit. Sebab abang ada ilmu banyak yang saya boleh absorb juga kan. Saya sangat kekurangan ilmu bang. Terima kasih sebenarnya. Saya pun kurang sangat ilmu dah pernah jadi penasihat. Abang dah, walaupun abang baru masuk Islam, tapi saya rasa saya jauh sangat ditinggalkan oleh abang punya ilmu agama tu. Rasa malu lah sebenarnya. Sebab tu Allah jumpakan kita hari ni. Allah dah jumpakan lama dah. Borak baru hari ni. Borak baru hari ni. Okay. Alright, sedikit tentang orang perang. Apa pandangan abang sebenarnya? Kita kena buat
cerita macam ni lebih lagi, lebih banyak lagi. Sebab nak ikutkan sejarah kat Malaysia banyak. Betul. Cuma kita mampu atau tak mampu, dan ada bajet tak ada bajet je nak buat cerita Filem sejarah macam ni. lah. Tapi macam orang perang, kita buat ada fight, ada letup, ada perang. Saya rasa salah satu filem yang kita harus bawa ke depan, supaya Gen Z tahu orang yang sebelum ini macam mana dia punya struggle untuk nak sampai kat sini. Walaupun kena pijak kepala, walaupun saudara mara kena bunuh depan mata, tapi disebabkan dia bersabar dan dia berfikir waras, dia boleh maju ke depan. Ya. Jadi untuk Gen Z kat luar sana, ambillah cakna, ambil tahu kan tentang apa yang berlaku sebelum ini sebenarnya bang. Kan sebab sekarang ni kita rasa macam kita aman, damai, happy, bahagia kan bang, kan? Boleh buat macam-macam. Tapi yang dulu ni, yang untuk nenek kita duk lalu ni kan, dan semoga kita tidak terus dijajah. Betul kan bang? Tapi kena ingat, kita tidur nyenyak sebab diorang. Ya, betul, setuju. So ambillah tahu pasal filem orang perang. Ambillah tahu pasal orang perang. Bukan okay, setiap producer ataupun setiap orang yang buat filem memang dia nak filem tu dikenali orang ramai. Tapi dengan cara yang betul. Sekarang ni kita nak sampaikan mesej, kita nak sampaikan 5 orang ni, disebabkan dia lah hari ni kita tidur nyenyak. Ya, betul. So kena faham tu semua. Ya, nanti pergi tengok filem orang perang ajak bang orang. Kena pergi tengok. Tak ada aku perang kau. Okey abang, sedikit harapan abang. Daripada tadi sedikit ni. Kalau saya cakap banyak nanti abang nak balik. Saya tak nak bagi abang balik lagi. Okey, harapan abang tentang filem orang perang. Okey, harapan saya mohon sangat dan saya mengharapkan satu Malaysia datang support filem orang perang ini. Kita telah melalui banyak ujian, berbagai ujian, tak nak cakap lah ya apa dia kan. Tapi ya, memang setiap filem, setiap job kita dapat mesti ada ujian dia, tapi kita menghadapi dengan penuh kesabaran. Dan producer saya pun tak pernah tinggal solat dekat set. Saya pun hari-hari solat berjemaah dengan saya punya producer, dengan kru, dengan artis. Itu yang membuatkan saya rasa saya bangga sangat saya berada di filem orang perang ini. So harapan saya adalah memang semua orang nak box office, InsyaAllah. Okay, saya pun harapkan box office. Dan saya mengharapkan support lah filem kita ini, dan bagilah komen yang boleh membimbing kita untuk kita buat ke depan, ataupun kita buat filem yang lebih baik. Lebih baik, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Abang Nagori. Sikit lagi nak sikit lagi. Sudah agak lah, mesti sikit lagi je. Kalau boleh saya nak minta, tadi kita cerita tentang industri, ini personal. Abang punya kata-kata semangat untuk dia dah penat dia minum air. Alah abang datang sekali-sekala bang. Okay. Sebab saya suka dengan kata-kata abang tu, dia macam sebab abang bukan terlalu Islamik, tapi tidaklah macam mana cara tu kenalah dekat saya. Jadi apa kata-kata abang kepada semua Gen Z, Gen Millennial, Gen Y semua, untuk melalui kehidupan yang tengah keras sekarang ni? Apa nasihat abang? Hidup ni keras, dik. Abang main tai. Okay. Dia macam ni lah. Apa yang saya nak pesan kasih, qanaah, asal punya rasa cukup, hidup ni pasti indah. Lagi sekali bang, qanaah, asal punya rasa cukup, hidup ni pasti indah. Asal punya rasa cukup. Yang buat kita rasa tak indah tu sebab asyik tak cukup, membanding-banding dan membeza-bezakan. Itulah qanaah. Kan? Betul tak saya cakap ni? Okey, qanaah, asal punya rasa cukup, hidup ni pasti indah. Confirm. Saya rasa cakap tembak abang. Terima kasih abang. Hidup ni keras, dik. Okey abang Nagori, terima kasih. Ada lagi bang? Sikit-sikit lah kita share. Biar hilang kawan, hidup tak mewah. Biar hilang kawan, hidup tak mewah. Hidup tak mewah. Dari hidang Allah dan Rasul dan keluarga tercinta. Allahu Akbar. Okey. Okey, terima kasih banyak abang Nagori untuk semua kata-kata indah hari ni. Maaf bang kalau ada salah cakap, salah buat. Tak apa. Tadi terpanggil abang orang tua.
Tak apa, cut je. Sensor. Okey, terima kasih banyak Abang Adam. Sama-sama, InsyaAllah kita jumpa lagi untuk promosi filem Orang Perang akan Baik, datang. insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Cing. semua. Kita jumpa lagi dalam podcast BBNS untuk episod akan datang. Assalamualaikum.